Sebagai seorang warga Malaysia yang dah duduk Malaysia selama 36 tahun, aku kalau orang tanya heatwave dekat Europe sekarang ni panas ke? Kat Malaysia kan setiap hari pun panas kan. Malaysia 31, 34 tu normal. So jawapan dia panas berdenting ya. Panas sangat. Sebagai orang Kelantan, orang Malaysia duduk overseas ni, dia punya macam mana nak royak dia punya panas tu. Dia punya panas tu dia panas kering tau. Dia panas kering maksudnya kau lambat berpeluh. Berpeluh ni kan macam mekanisme untuk sejukkan badan. Tapi sebab dia tak humid, tak tahulah macam mana aku nak explain. Tapi kita kalau jalan sini ni panas-panas pun dia payah nak peluh. Jadi apa solusi dia? Pergi kat mana-mana kolam air ke pancuran air ke, ambil air simbah gitu. Yes, memang panas. Bukanlah nak mengada-ngada kata duduk negara Malaysia 30-50 tahun tiba-tiba heatwave sikit pun rasa panas. Kita bukan nak belawak ke, nak berasa, nak agah ke apa, tapi itulah hakikat dia. Sebab satunya, okey, mungkinlah kalau kat Malaysia kalau panas, bila kita balik rumah, kebanyakan rumah luar ni ada aircon dah. Musim tak ada aircon. Kipas kat siling pun tak ada. So kalau rumah tu tak beli kipas meja, memang panas lah. Masuk rumah panas, tubik rumah panas, di mana-mana pun panas. Kalau nak berasa sejuk sikit kak, mari kat kolam air ni. Celup sikit tangan dari ni. Ui, kotor dah. Air pun berlumut dah. Lagi satu, kalau musim panas Malaysia, panas dia tu dia start lambat. Dia macam pukul 12 sampai pukul 5 gitu deh. Baru panas pagi tu kita ada sejuk juga. Sini dah lah musim panas ni dah lah pagi start awal pukul 4.30 pukul 5 cerah dah. Matahari naik dah. Masa tu kat best dah. Dia bukan slow-slow, dia start tu best selalu. Panas daripada pukul 5 pagi sampailah malam pun tak sejuk-sejuk lagi. Itulah hakikat dia. Nak oyak lah, bukannya nak oyak ngada-ngada ke apa, tapi itulah hakikat dia. Tapi semoga heatwave ni katanya tak adalah lama sangat, mungkin seminggu 2 je lah. So kita doakan semoga cepatlah pergi gelombang haba hok panas ni. Marilah semula hok sejuk sikit. Amin. Sekadar perkongsian untuk orang Kelantan, orang Malaysia hok duduk overseas. Sekian, wassalam.